Food is everything lah. Saya terus terang habis-habis Saya ingat benda ni mengarut. Sabar dulu. Jen, relax, bertenang. Okey, boleh tak doktor share dekat kita apa yang doktor tahu sikit sebanyak pasal takaful? Terus terang cerita, zero. Okay. Awal-awal, saya terus terang habis-habis Saya ingat benda ni mengarut. So awal-awal dulu masa saya di approach, waktu saya kerja government lah, ada ejen-ejen message lah, ajak jumpa lah, free ke, jomlah minum kopi kan, kita buat keluar iPad semua. Kita dah block sebab saya dibesarkan dalam keluarga yang tak ambil semua benda ni. Sebab my parents kerja kerajaan sampai ke hujung. Jadi mindset diorang adalah if anything happen, kita ada perlindungan daripada kerja government tu. Ada the benefit. So masa saya kerja kerajaan pun, saya pun seronok lah. Cakap kenapa nak kena ambil takaful susah-susah, dah dapat gaji dah sikit, dah tolak nak kena bayar untuk benda di luar kan. Until lah again, bila saya resign 2017, I was living on my own. I don't have any sort of perlindungan. And kita, doktor, kita kerja kerajaan, kita tahu dah macam mana suasana dekat hospital tu. Yes, semua orang tahu, RM1. Saya pun pernah masuk sendiri hospital, buat pembedahan appendicitis, pun tak silap kena maybe RM10, RM100 tak silap macam tu. Happy. Tapi bila kita dah no longer kerja kerajaan, no longer kerja hospital, kita tak boleh dapat dah that shortcut. Lepas tu, bila dah ada anak, dah tak kerja government, anak nak dapat nap tu pun dekat hospital kerajaan, saya pergi balik Serdang pun, dia memakan masa. Jadi dari situ barulah saya perasan, pentingnya. Yang paling pertama adalah medical card. So you can skip all this, you pergi private hospital, you dapat masa. Sebab okey lah, bila kita kerja sendiri ni, masa itu mas. Masa is everything. Kalau boleh kita nak secepat mungkin, kita tak kisah pasal dia punya treatment tu, bagi saya semua lebih kurang je. Tapi kalau kita mementingkan masa, di situlah saya nampak medical card tu penting. Adalah kawan lama saya kata, engkau dah ada ke takaful? Cakap, apa benda takaful? Apa beza dengan insurans kan? Betul. Habis-habis tanya dia semua, kita bagi tahu berapa gaji kita dapat, and then dia cakap, okay, aku rasa yang bersesuaian dengan kau RM200,000 and kau bayarlah banyak-banyak ni setiap bulan. Lepas tu macam, okay, RM200,000, okay, ambil je. Kita main ambil je RM200,000. Lepas saya join takaful punya program, barulah saya sedar yang, ya Allah, RM200,000 tu tak cukup. Komitmen bulanan RM35,000. Ni RM200,000 ni saya ambil tak silap untuk hibah lah, saya cakap dengan dia. Kalau saya meninggal, RM200,000 bahagi RM35,000 mungkin tahan 7 bulan je. Tak sampai setahun. Tak sampai setahun lah. So dekat situ saya macam, okay, I need to do something. I'm the breadwinner. Jadi di situlah saya buat revision. I beritahu my agent, I need to up. And then my agent recommend 3 juta. I agree to it. Sebab kita tahu the worth of that amount. From 200,000 to 3 million tu, kita tahu this is where yang cukup ke tidak tu datang. Ya, betul. And then what I love about my wife is kita orang suka deep conversation ni lah. Duduk bincang, apa jadi kalau let's say one day kita drive, kita duduk accident, kita meninggal. Kan? Siapa nak jaga anak kita ni? Faham. Your adik-beradik ataupun my adik-beradik. And then siapa yang boleh faham apa belanjaan, siapa yang mampu kan? Kita buat calculation, dapatlah orang yang sesuai. Tapi the amount tu, mampu ke dia bayar RM35,000 sebulan. Jadi kat situlah macam saya sedar yang sebenarnya takaful ni, it's not just medical card. Betul. It's more than just that. Yes. Jadi kat situlah macam takaful is everything lah.